Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Wumpang. Hari ini kita company pun ada masuk yang kereta ni ya. Kereta ni murah-murah sajalah. Okey, tahun 2013, Bijo 3008 1.6 auto. Tak silap macam ni lah. Harga jual 8,800. Kereta ini 5 seater dah, 5 seater. Mula-mula saya ingat MPV. Tapi tak ada tak ada. Okey, dalam macam ni. Aircon sejuk lah. Aircon sejuk, enjin gearbox tak ada masalah. Mounting ada sikit gegar saja. Okey. Tapi dia belakang dia special sikit. Okey, belakang saya sudah buka lah. Dia boleh letak barang. Boleh bawa barang. Ini boleh lipat. Ini boleh buka. Boleh bawa banyak barang. Sebab dia sini boleh buka, masuk barang. Masuk tak barang. Okey. Ini dia punya spare tayar lah. Ini ada spare tayar. Tadi saya ada cek lah. Saya takut tak ada spare tayar. Ada. Sini dalam spare tayar semua ada. Dia boleh bawa barang masuk senang. Serupa macam Hilux lah. Ya, pintu boleh buka 2 kali. Tahun 2013 tahun 2013 Bijo di 3008 1.6. Ini auto lepas turbo turbo. Harga jual 8,800 saja. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan tengah cari satu kereta yang murah-murah punya, kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.